Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. Dah menyangap dah macam mana? Awal-awal dah mengantuk. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh ke Pulau Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, semua Singapura semua, mak mengharapkan yang sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan ikhtiaran seperti biasa. Tak sihat tu jangan bertangguh, jangan berlainan, jangan jumpalah pakar perubatan, kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. So kadang-kadang duduk-duduk ni masa buat konten ni, hari ni bercadang nak masak, tapi memang dah keluarkan daging, dah keluarkan lidah lembu. Lidah lembu nak potong-potong, cadangnya nak masak kari, tapi lidah lembu tu kalau digoreng asam sedap. Mak memang dah keluarkan dah, cadang-cadang dah kopi kentang dah. Tapi tiba-tiba ada orang belanja makan. Mak keluar lah, sebab esok kan hari lahir mak esok 5 bulan 7 ya. So dia orang belanja makan, takkan mak nak tolak. So mak simpan balik daging dan juga lidah lembu tu ke dalam freezer. So mak pergilah makan kat luar, dia orang belanja selesai balik, mak buatlah konten hari ni, konten unboxing lah apa yang mak beli Tapi teringatlah Umi Rupiah, kita teringat siapa lagi, beberapa orang nama yang Sumandak Buno Channel yang ada kat Scotland tu. Dia jarang, tapi mak ada DM dia lah, mak ada WhatsApp dia. So dia dah kehilangan suami kan, suami dia telah pun kembali ke rahmatullah. So jomlah kita tengok, kita unboxing apa yang mak beli. Kau nampak kan? Jom. Sekarang ni you nampak kan kotak kat belakang mak beli ni. Kita tengoklah. Habis tak jadi masak. Kentang dah kupas. Semua dah kupas. Baik kan tengah muka mak ni kan. Pisau ni kan khap. Oh, jangan deh. Kita tengok. Ni apa benda ni? Dia boleh bawa buat letak apa. Kita tengok. Suka-suka saja buat ada-ada ya. Kita buat ada berapa set? 3, ada 3. Kita condongkan ke bawah. Ni. Ada 3 ni. Buka macam mana nak buka dia ni. Kita koyakkan je lah. Tu. Pak. Ada 3. So 3 ni kita koyak dalam plastiknya. Bolehlah kita nak letak lauk ke, nak letak sambal ke, kalau nak makan Maggi ke, semua dalam ni boleh. Benda taklah mahal. Benda sesuai dengan harga lah. Sesuai dengan harga. Nampak? Yang 3. Nak lauk sambal ke, nak tahu apa boleh lah. Dia ringan je. Benda murah. Jadi boleh murah tapi boleh pakai lah. Sebab dalam dia, kita tengok nampak. Dia senang cuci ni tau. Minyak susah nak melekat. Kalau dia plastik, luar dia plastik. Jadi kita bolehlah pakai ya. Ada 3 set ni. 3 set ni. Aduh. Kita susun balik masak kotak dia. Taruh dalam nanti kita taruh tepi dulu. Kita buka yang lagi satu. Ni besok dah boleh pakai. Kita beli ni jangan menyimpan ya. Beli terus pakai, tak payah nak simpan-simpan.
Okey, kita masuk yang lagi satu ni agak besar sikit lah. Ni kalau kau nak buat hadiah ni sesuai. Kita buka ya. Nampak tak? Tak nampak muka mak tak apa kan? Kau hargai dengan muka mak. Setiap kali mak buat apa tu? Mak buat YouTube, mak kan tunjuk muka kan? Tu. Ni dia besar sikit. Dia bulat ke? Mak rasa mak order 4 segi. Yang sampai bulat. Bulat pun bulat lah. Sekejap. Ada. Ni. Dia plastik. Dia ada dia punya ni lah. Boleh lah kau nak letak apa ke. Nampak? Ni pun besar. Ni ada dua. Letakkan. Lepas tu mana penutup dia? Penutup dekat bawah. Nak goreng mi ke apa, dah boleh masuk. Ada dua. Nancap. Okey. Ni. Kotak ni letak bawah. Taruh kan ni. So, ada 3. Nampak? Inilah dia yang mak beli hari ni. Barang ni sampai. Tak sampai pun RM50 dua item. Dua item ni tak sampai. Kenapa gelap ni? Apa masalah handphone mak ni gelap ni? Tiba-tiba dia gelap kan? Lantak lah. Ni. Nampak? Tegang balik. Oh, dia pasal color ni lah. Dia nampak color ni. Nampak? Dia kat sana kena nampak macam ni terang. 1, 2 dan 3. So, benda murah. Nampak? Semua warna ni terpilih warna yang sama. Ni pun sama, nampak? Ni. Warna ni pun sama. Nampak? Nampak benda murah, lantak lah. Bukan nak makan kita. Ni semua barang ni mak beli dekat TikTok. Kau beli je lah, cari kat TikTok. Buat ada-ada Mak ni suka beli barang-barang macam ni. Suka sangat, tak tahu. Benda murah, janji boleh pakai lah. Tak ada masalah. Ni nampak. Ini dah boleh buat bekas. Nak goreng mi ke. Ni. Ni. Nak letak bubur ke pun dah boleh. Tak kisahlah. Jadi dia boleh taruhlah dalam tu. Ni kita barang-barang semua ni untuk kegunaan kita jugalah. Senang kan? Dah. Nampak? Ni dia ada satu bulat. Ni bulat ni sesuai lah. Orang kata kalau nak taruh nasi. Kalau tetamu datang ni kau pakai yang ni je. Kalau dia bawa anak dia, anak kecil, kalau tumpah ke jatuh ke, benda ni tak pecah. Ni tak pecah, nampak? Kalau kompang tak ada, pengantin sampai ni pun boleh jadi kompang. Ni. Selamat pengantin baru, semoga. Ni. Kompang ganti kompang. Kau buat je ganti kompang. Jadi kalau budak-budak datang, gaji jatuh, pecah. Kita tak perlu nak bimbang. Kadang-kadang kalau pakai kaca, budak-budak ramai jatuh berdorai. Beli mahal-mahal. Lepas tu nak cari balik, benda dah tak ada. Ini tak kisah. Jatuh dah 10 kali. Tetap dia macam ini. Kalau dia hilang ke, dia apa pun, kita pun tak rasa galat. Sebab benda murah. Kan? Tapi murah-murah pun, kalau kau pijat tak pulang, sakit juga hati kita kan? Kadang-kadang kita hantar rumah orang ni, kau pakai plastik. Hantar rumah orang ni, nak dapat balik kadang azab. Payah. Buat lupa nak pulang. Inilah barang-barangnya. Kau kena ingat-ingat sikit lah. Ni seronok pula warna. Tak menyangka pilih warna mat tak ingat. Rupanya pilih warna yang sama. Ni daripada kedai yang berbeza. Tapi bila mak dia color ni kena dekat kamera, warna dia lain. Dia jadi gelap. Tengok. Sini dia terang. Dekat kan dia terang. Sedangkan mak pasang lampu tu banyak. Alah, tak apalah, tak kisahlah. Yang ni hasilnya. Ni hasilnya. Kita letak tahu atas satu. Ni.
Letak atas satu. Kau tengok muka mak sebelum mak nak berakhirkan video mak ni. Ni nampak. Nampak. Okeylah, mak rasa tak perlu nak berlama-lama. Yang penting you all like dan subscribe, itu adalah gratis. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi dan ekspektasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia akan mengiring. Like, share dan komen. Jangan lupa, walaupun sekadar untuk tujuan unboxing tetapi mak rasa ia bermanfaat juga sebab you all nanti tercari-cari juga apa yang mak beli ni. Takkan you all takkan tertarik kan. Carilah sendiri dekat Shopee ada tak kisah. Okeylah. Thanks for your support Thanks for watching. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cantik kan? Murah je. Tak perlu nak beli mahal-mahal. Okay, bye.